Mahal sangat ke nak pakai kancil turbo ni? Sini Aunty kirakan dari harga body, servis dan wear and tear. Harga kereta ni RM159,000 je. Jadi 10% dia RM15,900 je. Road tax dia pula RM440 je. Insurans dia RM5,800 je. Jadi jumlah upfront yang korang kena ada RM22,140 je. Dengan loan 7 tahun dan interest 2.4%, harga bulanan RM1,990 je. Sekarang kita cerita pasal maintenance dia pula. Untuk minor service, tukar minyak hitam dan oil filter, harga dia RM499 je. Untuk major service, tambah ATF dan ATF filter, harga dia RM1,799 je. Kira berbaloi lah tu. Aunty dah kira parts, labor dan datang servis ke rumah korang. Sekarang kita tengok wear and tear dia pula. Brake pad depan harga dia RM600 untuk satu set. Brake pad belakang pula satu set harga dia RM580 je. Tayar dia pakai tayar Michelin Sport PS5. Harga tayar sebiji RM550 je. Jadi untuk full set tayar harga dia RM2,200 je. Aunty kirakan sekali minyak untuk full tank untuk pakai kancil turbo ni. Full tank untuk Mini Cooper ni harga dia RM88 je. Range dia boleh pergi sampai 517 km. Okey lah tu, Aunty kan nak buat kereta ni untuk pergi pasar je. Jadi awak berminat tak nak pakai kancil turbo ni? Kalau minat, jom jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.